Pasar Perumahan Rumah Mampu Milik secara perswastaan untuk merancangkan lagi pelibatan pemaju swasta di dalam menyediakan rumah mampu milik. Yang keduanya adalah penerusan kerjasama yang berterusan bersama dengan Kerajaan Persekutuan melalui beberapa kementerian. Di antaranya adalah KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, dan juga KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Selain daripada itu, kerjasama yang erat dan rancak juga diadakan bersama dengan beberapa agensi seperti SPMB dan lain-lain lagi. Dan selain daripada tiga perkara tersebut, suka saya jelaskan bahawa kerajaan negeri juga telah pun baru sahaja memuluskan 2 program baharu dalam usaha untuk memperluaskan lagi penyediaan rumah mampu milik kepada rakyat Terengganu. Di antaranya, yang pertamanya adalah program pembinaan rumah mampu milik di atas tanah milik sendiri dan tanah rancangan berkelompok ataupun RTB yang dikenali sebagai program Rahmat. Melalui program ini, rakyat negeri Terengganu yang memiliki tanah sendiri akan diberi peluang untuk membina rumah di atas tanah masing-masing dengan bantuan kerajaan negeri. Dan bagi menjayakan hasrat tersebut, pemohon yang layak ditawarkan pinjaman perumahan tanpa faedah oleh kerajaan negeri. Program ini menawarkan 3 pilihan reka bentuk dengan keluasan 750 kaki persegi, 850 kaki persegi dan 950 kaki persegi. Dengan anggaran harga bermula daripada RM82,500 hingga RM104,500. Pada peringkat permulaan, kerajaan negeri akan melaksanakan pembinaan sebanyak 320 buah rumah melibatkan 10 buah rumah bagi setiap kawasan Dewan Undangan Negeri dan pelaksanaannya akan dibuat secara berfasa. Program yang kedua ialah program pembinaan rumah mampu milik berskala kecil ataupun RMMBK. Menerusi program ini, kerajaan negeri akan mengenal pasti tanah-tanah milik kerajaan di setiap kawasan di dalam Dewan Undangan Negeri yang bersaiz kecil, lazimnya yang kurang daripada 1 ekar, untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik berskala kecil. Dan setiap projek akan melibatkan pembinaan di antara 1 hingga 4 unit rumah sahaja dengan harga jualan ditetapkan pada RM100,000 seunit. Pendekatan ini insya-Allah akan membolehkan pembangunan rumah mampu milik dilaksanakan secara lebih menyeluruh tanpa hanya perlu bergantung pada projek-projek berskala besar yang sudah pasti memerlukan kos pembangunan yang tinggi serta tempoh pelaksanaan yang lebih panjang. Di samping itu, pelaksanaan program ini dijangka dapat mengoptimumkan penggunaan tanah-tanah milik kerajaan yang terbiar ataupun yang belum dimanfaatkan. InsyaAllah kedua-dua program ini boleh diambil perhatian bukan saja oleh ahli yang berhormat air putih tetapi semua ahli-ahli yang berhormat di seluruh negeri Terengganu. Seterusnya, untuk makluman air putih juga berkenaan dengan lokasi yang telah pun dicadangkan oleh pihak air putih, pihak kerajaan negeri di dalam penelitian menerusi SUK perumahan berkenaan dengan cadangan tersebut yang kita akan teliti dengan telitinya, kesesuaian dan dengan pihak manakah yang kita akan adakan kerjasama. Dan untuk makluman YB Air Putih juga, di antara projek perumahan yang telah pun siap dilaksanakan di dalam DUN Air Putih bermula 2018 hingga sekarang ialah projek rumah mampu milik Seri Bandi yang melibatkan pembinaan sebanyak 220 buah rumah mampu milik, manakala projek yang dalam pembinaan pula ialah program pemajuan kawasan PPK Air Putih yang dilaksanakan di bawah KKDW yang melibatkan sebanyak 200 unit yang sekarang ini telah pun mencapai 95% pelaksanaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Akram Pelam. Seterusnya Yang Berhormat Bukit Tunggal.